Berita tergempar lagi hari ini pada 16 September 2025, harga emas mencecah ke paras yang paling tinggi iaitu 540 per gram. Beberapa hari yang lalu saya dah update harga emas sekitar cuma RM536 per gram. Hari ini harga emas dalam tempoh 1 minggu, harga emas dah meningkat kepada RM540 per gram. Jadi sebab itulah saya bagi tahu tuan-puan, kalau nak mula menabung emas, menabung ikut bajet. Andai katalah bulan ni kita dah ada bajet sekitar RM1,000, boleh asingkan siap-siap RM1,000 tersebut ke dalam bentuk akaun emas physical gap, dan dalam akaun emas physical gap akan di-convert 100% ke dalam bentuk gram-gram emas. Jadi kita tak perlu bimbang tentang turun naik harga emas dalam jangka masa pendek. Harga emas dalam jangka masa pendek memang confirm ada turun dan ada naik. Jadi sebagai salah seorang penyimpan emas Public Gold, macam mana anda nak semak harga emas Public Gold hari ini? Sebenarnya boleh terus ke website Public Gold sahaja. Dekat sini Public Gold update setiap hari. Saya tak jumpa lagi syarikat emas yang sangat telus tentang harga emas. Public Gold display siap-siap harga emas dekat website, ada harga jual berapa, harga beli berapa, dan Public Gold update harga emas 72 kali sehari setiap 20 minit mengikut pergerakan harga emas dunia. Antara kemudahan yang Public Gold sediakan kepada kita untuk menabung dengan mudah adalah menabung dekat akaun emas gap. Seperti akaun emas gap, kita boleh rujuk harga dekat sini. Harga akaun emas gap akan berubah, akan diupdate setiap 24 jam kalau tidak ada apa-apa perubahan harga emas dunia yang begitu ketara. Semoga bermanfaat. Teruskan follow saya.